Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Ellen Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Amira Othman, pelakon dan penyanyi yang semakin dikenali, tidak menafikan kemungkinan terdapat pihak yang kurang senang dengan kemunculannya bersama pelakon popular Fatah Amin yang sering mendapat perhatian meluas. Walaupun begitu, Amira menghormati setiap pandangan orang ramai dan menyedari bahawa dia tidak mampu untuk memuaskan hati semua pihak, terutamanya apabila ada yang meluahkan rasa meluat melihat gandingan mereka. Amira menjelaskan bahawa setiap orang mempunyai pendapat mereka yang tersendiri. Ketika dia sering tampil bersama Fatah untuk beberapa penampilan, ada yang kurang selesa, namun ada juga yang gembira dengan kemunculan mereka berdua. Bagi Amira, dia tidak mampu untuk memenuhi kehendak semua orang. Namun dia tetap menerima komen yang positif dengan hati terbuka. Sebaliknya, komen yang berniat untuk menyakitkan hati atau merosakkan semangatnya langsung tidak dipedulikan. Amira percaya peminat yang memilih untuk menyokongnya akan tetap bersama, baik ketika susah maupun senang. Dalam dunia hiburan yang penuh perhatian, Amira juga sedar bahawa setiap tindakan dan penampilannya sentiasa diperhatikan. Oleh itu, dia juga berusaha untuk menjaga nama baik dirinya dan keluarga serta tidak mahu imejnya dilihat berlebihan dalam setiap kerjanya. Amira amat menghargai peminat yang sentiasa memberikan sokongan tanpa mengira keadaan, dan sekiranya ada yang kurang selesa dengan penampilannya, dia meminta maaf. Baginya, menjaga reputasi dan imej adalah tanggungjawab yang perlu dipikul dengan penuh rasa hormat, dan jika ada kesilapan, dia akan sentiasa bersedia untuk memohon maaf.